Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menyasarkan lebih ramai lagi komuniti orang asli untuk menjadi sebahagian daripada ejen dakwahnya. Menurut Yang di-Pertua Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, usaha itu bagi memperluaskan lagi dakwah terhadap masyarakat orang asli agar mereka tidak terus ketinggalan terutamanya dalam aspek keagamaan. Kita ada dua benda yang kita cuba letakkan, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini kita nak mereka selesai isu fardu ain. Mereka boleh jadi imam di tempat mereka, urusan najis, urusan semua tu mereka itu kita buat secara intensif. Tetapi jangka panjang kita nak melahirkan asatizah di kalangan mereka sendiri. Sebab tu kita telah memikirkan untuk menghantar mereka mengikut tertib sekolah agama ke Ma'had Tahfiz ke, kemudian buat degree, kemudian akhirnya mereka terlatih dan mereka boleh menguasai lebih daripada kumpulan yang pertama. Tambahnya, pengambilan anak orang asli sebagai ejen dakwah Yadim juga bertujuan melatih mereka berdikari di samping menyediakan inisiatif latihan teknikal dan vocational TVET supaya golongan itu akan turut mendapat manfaat kemahiran lain seperti mengurus dan mentadbir, berniaga dan sebagainya. Datuk Hasanuddin ditemui media selepas peluncuran ejen dakwah Yadim di Putrajaya petang tadi. Dalam majlis sama, Datuk Hasanuddin juga menyerahkan mafla ejen dakwah Yadim kepada ejen-ejen yang terlibat seperti Dai Orang Asli Yadim DOA, Rakan Siswa Yadim RSY dan Majlis Wanita Islam Yadim MAWIM. Ejen dakwah Yadim adalah platform untuk mengubah dan menjadi pemangkin kepada masyarakat yang berilmu, berakhlak serta berpaksikan nilai-nilai Islam.